Hari ni kita nak pi Kuala Perlis. Sebab apa? Sebab kita nak buka puasa. Okay, Assalamualaikum. So kita akan tengok sehari kita makan kat mana. Sekarang ni kita dah ada kat Perlis dah. So kita ada kat Perlis dah. Ni kawan saya berhenti sat P7E. Lagi stay tune, kita tunjuk kita ada satu tempat baiknya. Stay tune. Parking sini apa? Di masjid tak apa? Di masjid. Dah sampai kat Kuala Perlis. Kami main waktu bukan cuci sekolah. Tu. Dan aku takut tadi sebab dia abang Roro apa semua kan. So kita ambil gambar dulu kat masjid ni. Imam. Nak parking kat Imam tak apa? Pakcik lebay dah. So kita nak turun. Sambung video. Subhanallah cantik. So untuk masjid terapung ni memang kebanyakannya memang menjadi tumpuan lah untuk warga Perlis dan orang luar. Ni dia punya tempat parking pun banyak. Masjid terapung lah nama dia. So ni boleh rehat sini. Orang kata masjid terapung kan. Hampa boleh lepak sini, boleh mengindam sini. Okay, sambung video. Okay, sebab dah main ni kita masuk kira niat etikah pun dapat pahala. Tu dia kena saman dah. Tu dia. So kita tengok masjid ni, tengok ada apa. Untuk seterusnya kita akan menuju ke kedai makan. Lagi sambung lagi lah. Tak tahu nak cakap apa. Lapang dapat ayam lah. Nampak tu abang jenggot. So kita dah sampai kat kedai. Sekali kita tengok menu apa kita. A few moments later. Kita order set shell out tadi. Nasi putih lebih satu mana cukup. Satu kurma. Kedai ni bagi kurma. Kedai mana? Kedai ni. Kalau hampa main Perlis, hampa kena singgah kedai dia. Sedap. Tadi saya rasa dah. Okay, sekarang 7.28 lagi 4 minit, 5 minit. So jadi kita buka pasal. Okay, nak ingat lawak. Okay, ni ada lawak. Dia bagi susu, dia bagi teh-o. Maksudnya dia bagi pilihan kat kita lah, nak minum teh-o ataupun nak minum susu. Nak minum susu teh susu. Alhamdulillah, kami doa
selesai makan. Jadi memang tak ke mana lah, kita nak semayang dulu, semayang maghrib. Lepas tu baru kita balik. Okay, alhamdulillah selesai semayang. So kita buah minyak sat, barulah kita balik Jitra. Stay tuned. And it's lights out and away we go. And I think Lewis Hamilton got a really good start, but Sergio Perez comes over to try and cut him off, and it might be a bit too late. Kita main makan ke ayam Pak Syekh Jitra. So kita dah order ayam. Pasal tadi kita dah makan banyak, so kita order ayam saja. So ni suasana kedai, sampai boleh tengok memang lawa banget. So kita tengok lagi kita makan apa kita tengok. Stay tune je. Okey apa, sampai sini saja video kali ni. Video ni like, komen, subscribe semualah yang butang ada kat situ. Tak maaf tak boleh nak tunjuk makanan. Kami makan lah, lapak sangat. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.